بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولكل والصحابة أجمعين وجميع أولياءنا العطابى الأبطال والأبدال النقباء والنجباء وسائر عباد الله الصالحين وإلى أرواح أسلافنا ووالدينا ومشايخنا وحواشينا وأقاربنا وجميع عن هذه السلسلة وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي الإندونيسي وعلى حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي التوسي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله ذا الشهد الرحمة والمغفرة أن محلهم ينفعنا بعلومهم بأسرارهم أنوارهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تأمين بالخير يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbul ya Rahim, Tuhan kami yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah dosa-dosa, kesalahan, kesilapan, kelalaian dan kecuaian kami terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua ibu bapa kami, rahmati dan kasihanilah kedua mereka seperti mana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu membesarkan kami semenjak kami masih kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya alimul ghaibi wasyahadah, Kau tambahkanlah lagi buat kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rezekikanlah kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu ya Allah. Dan kami daripada kesemua kejahatan dan tipu daya makhlukmu, dan daripada setiap pandangan mata manusia, serta daripada sekalian mereka yang mempunyai balasan hasanah kita adalah kami hafidh alim. Wa anta hasanah ni'mal ni'man wa la ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan jelas musik ya. Mangku bersanjutan puasa pada yang Tuhan beringin, khususnya tuan-tuan dan puan, ibu ayah dan anak-anak dalam hati Allah Subhanahu wa taala, serta dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekali alhamdulillah, dan sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ni dapat kita bersuah walaupun hujan agak lebat petang tadi ya, mangku. Namun tetap juga tuan-tuan dan puan datang walaupun tak penuh malam ni ya. Bila hujan bercucuran, kehadiran pun berkurangan. Jadi alhamdulillah mana yang ada benar-benar diteruskan tuan-tuan dan syukur kita juga kerana Allah Ta'ala masih lagi berikan kesihatan kepada kita. Jadi tuan-tuan pun apa khabar semua? Saya berlaku tadi masa nak datang tuan-tuan ada jalan jam pula dekat airport Tambak. Tak tahu pasal apa jam biasa. Kalau jam hari Minggu kan, dia semua dua-dua tu lah, hari Minggu ataupun accident juga kan. Hari biasa jarang-jarang jam, tapi tadi jam tengok buka Google Map sampai dekat apa ni Teraci sampai dekat atas pada sebelum Pondok Pesantren, tak silap lah ini area kan, atas pada ni, atas pada sekolah yang tuan bos hitam tu. Nak kata titik salai tak mungkin lah kot, hari ni hari Minggu kan, mungkin accident lah kot ataupun orang baik jalan terdua. Ya, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, malam ni kita dapat sambung perbincangan kita berkenaan yang menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Dan kita malam ni nak membahas dan kita nak sambung topik fasal yang ketiga ataupun sifat mahmudah yang kita ke, iaitu sifat zuhud pada muka surat 91. Malam ni kita nak bincang juga pula, iaitu berkenaan tentang pangkat
ataupun darjat zuhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pangkat di sini yang ada 3 pangkat, dan sebelum itu terlebih dahulu seperti biasa bersama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semoga dengan asbab selawat Allah taala permudahkan proses kita nak faham, kita nak hadam, kita nak menghayati, serta mudah-mudahan kita dapat melakukan perubahan, iaitu memasukkan sifat mahmudah ni ke dalam hati kita, serta dan mengeluarkan juga sifat-sifat madhumah telah kita bincangkan sebelum ni. Dan moga-moga bila mana sucinya hati kita, barulah mudah lancar perjalanan kerohanian kita kembali kepada Tuhan kita. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita berselawat. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nakunu fi khazaillahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazaillahi nura wa takunu lana lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazaillahi nura wa takunu lana lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa diriyadil amir wa miftahil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa idlalih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwanihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurulillah, masyaallah. Kana ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah.
نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه بالقرب وثوابه سبحانه وتعالى. Kesan nombor 1, zuhud ya, bukan zahid. Zuhud ada beberapa pangkat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertama, ia zuhud pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, akan tetapi ia bersungguh-sungguh pada melawan hatinya. Pangkat ini bukanlah zuhud, tetapi permulaan bagi zuhud. Itu pangkat yang pertama daripada 3 pangkat ni yang paling rendah, tuan-tuan. Jadi zuhud tu apa ya? Kalau pada minggu yang kedua telah sama-sama kita bincangkan definisi zuhud pada muka surat 90 yang mana zuhud tu bermaksud benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Ada pelbagai takrifan lah. Setengah ulama katakan dia tinggalkan kesenangan dunia. Sebab apa? Sebab dia nak mencari kesenangan akhirat. Ada juga yang katakan zuhud tu dia hanya ambil sekadar keperluan dalam dunia ni sahaja. Dia tak berlebih-lebihan. Keinginan tu banyak, keinginan tu besar-besar, tapi dia ambil sekadar keperluan. Untuk apa dia ambil keperluan? Dan qadar yang dia ambil tu pun yang diyakini halal. Kalau dia ragu-ragu kan, maka dia tinggalkan. Itu orang yang memiliki sifat zuhud ataupun pengertian zuhud. Dan ada juga yang katakan zuhud ni dia ambil barang, dia tinggalkan daripada mencari perkara yang tak habis sehingga habis apa yang dia ada. Jadi selagi mana dia memiliki contoh dalam akaun ada berapa? Ada 100, habis 100 dulu boleh cari contoh lah. Jadi zuhud ni tuan-tuan dan puan sekali lagi adalah sifat yang mempunyai kesan kepada perilaku dan tindakan seseorang. Bila mana seseorang ada sifat zuhud, maka dia punya kesan dia apa? Kita boleh lihat kegemarannya, impact dia, kesannya adalah pada kegemarannya. Dia cenderung ke arah mana lebih banyak. Tu zuhud ya. Dan zuhud ni dia lawan bagi tamak, suka kerakusan terhadap kemewahan dunia, kemewahan terhadap kerakusan terhadap makan, minum, bercakap, seperti yang telah kita bincangkan pada sifat-sifat madmumah yang lepas ni. Jadi zuhud tu sendiri tuan-tuan dan puan, dia bila mana dia adalah merupakan sifat mahmudah, bermakna dia sifat terpuji. Seseorang yang memiliki sifat ini, petanda dia apa? Hati dia dah mula cenderung ke arah yang lebih kekal. Dia tidak tertumpu lagi kepada perkara yang tidak kekal. Hidup dalam dunia, adakah dia akan tinggalkan dunia ni? Tak. Dia tak akan tinggalkan dunia ni. Macam mana tinggalkan dunia, cikgu? Kan kita ada hidup dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan, tetap sahaja berusaha, tetap sahaja bekerja. Tapi dia adalah bicara soal hati kita. Nampak? Zuhud dia berkaitan dengan sifat hati, maka dia berkaitan juga dengan perasaan kita. Kita rasa apa tuan-tuan dan puan? Rasa terhadap duniawi, perkara duniawi yang melalaikan dan perkara duniawi yang akan mengingatkan kita tentang akhirat. Dia pasti ada kesan dalam jiwa kita seandainya kita memiliki sifat zuhud ni. Jadi antara dia macam mana dia kata tadi tuan-tuan dan puan, itu yang paling rendah sekali nak tengok adakah kita mempunyai sifat zuhud ni ataupun tidak sebalik itu tuan-tuan dan puan. Dan berbahayalah kalau sekiranya kita tidak ada sifat zuhud. Dia lawan bagi zuhud tadi sebenarnya saya katakan dia tamak. Bila tamak dia lebih mencintai duniawi berbanding ukhrawi. Dia sangat berbeza tuan-tuan dan puan. Dia lawan lah. Jadi kalau sekiranya tak ada sifat zuhud, dia tak zuhud. Bila tak zuhud, bukan semestinya pakaian tu dia perlu camping, tidak. Tak. Ukuran zuhud tu bukan dilihat pada dia punya apa yang dia pakai, tapi pada dia punya kelakuan hati dan juga tindakan, perbuatan luaran itu, amalan dia tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Bukanlah semestinya bila dia bersifat dengan zuhud maka dia pun tak bekerja lah dunia berlaku kan. Biasa kita dengar kan, ini semua dunia, ini semua dunia, semua rumah lah dunia.
Sedangkan tuan-tuan dan puan, zuhud yang sebenarnya itu diukur melalui sifat atau rasa dalam hati dia. Jadi yang paling rendah sekali, kata dia tadi, itu je dah hati dah mula sewaktu hati itu keinginan kuat lagi. Kita ni tuan-tuan dan puan, kalau orang bagi duit lah 1,000 nak tak? Nak je kan? Itu orang bagi kereta tuan kan, free nak tak? Nak je. Sebab bila ada keinginan, kecenderungan kepada dunia, ya, di saat itu kita bersungguh-sungguh melawan hati kita. Ada orang offer nak bagi 1 juta, tu apa tuan-tuan dan puan? Contoh 1 juta, tetapi sebagai ganti itu kita kena buat sekian lah benda yang melalaikan. Ataupun hati kita ni masih kuat nak kan apa sajalah keinginan dan hajat kita terhadap dunia ini, tapi pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, kita kuat melawan. Mana kita tahu bahawasanya kalau sekiranya kita terlebih berlebihan dalam perkara duniawi, dia akan memisahkan kita, menyebabkan kita ni kurang kegemaran pada akhirat. Jadi kita akan terperangkap dengan dunia, dan kita sedar perkara tu. Bila kita sedar tuan-tuan dan puan, kita cuba untuk nak counter back, ataupun cuba mungkin pada peringkat permulaan mungkin kita nak imbangkan ni dunia ni akhirat, sedangkan tak mungkin boleh balance tuan-tuan dan puan, ya kan? Ada orang kata kita kena seimbangkan, mana boleh lebih akhirat, dia kena lah seimbangkan juga dunia. Tapi masalah ni tuan-tuan dan puan, kalau kita timbang balik lah, kalau kita kira audit balik lah tuan-tuan dan puan, dan sehari ni sebenarnya banyak ke mana? Katakanlah kalau pada hari ni kita banyak pada akhirat. Kalau sebelum-sebelum ni, di sana kita akhir balik sampailah kita berapa umur kita ni tuan-tuan dan puan? 50, 60, berapa puluh tahun dah tu. Cuba kita kira balik, mana lagi banyak agak-agak. Tapi slogan tu selalu dia nedangkan, jangan kita ni terlampau akhirat sangat, kena seimbangkan. Hidup kita ni kena seimbangkan, dunia akhirat, kena balance. Tapi pernah jumpa tak orang yang balance tuan-tuan dan puan? Atau kita sendirilah secara jujur lah beritahu orang kan, balance tak kita? Mana lagi borek sebenarnya? Dunia. Alhamdulillah, itu jujur aku kan. Banyak dunia tuan-tuan dan puan, termasuk dalam saya bercakap ni pun, walaupun ya ada ketika-ketika ni kita ingatlah akhirat, ya ada. Dan kebanyakan bila mana kita nak pula kalau kita expose dalam dunia media sosial kan, hari ini teknologi tuan-tuan dan puan macam-macam kan, dalam TikTok lah, dalam Facebook, dalam apa lah, Instagram lah, kita buka tu tuan-tuan dan puan sekalian, ya dalam tu kan ada. Dan kebanyakan ini pusat dalam perkara duniawi. Ada tak ukhrawi? Ada ukhrawi, tapi yang banyak duniawi. Jadi di situ kita terperangkap tuan-tuan dan puan, terperangkap. Nah, dalam keadaan kita terperangkap, kita cuba untuk nak didik kita, kita cuba untuk ingatkan diri kita, kita cuba untuk pujuk diri kita supaya banyakkanlah akhirat. Kau ni bila lagi ni lalai, ini lalai kan. Kadang-kadang berlaku macam tu, dialog dalaman kan, kau ni lama bona ni tengok telefon ni, melalaikan ni, apa main game jam-jam ni. Kalau ada kesedaran tu mengingatkan kita tentang berbalik kepada asal tujuan kita, ataupun kita ingat kepada akhirat, itu pangkat zuhud paling bawah sekali kata dia. Itu permulaan lah. Walaupun dia kata tu pangkat tu bukan zuhud, tapi permulaan, starting point. Jadi untuk kita nak melonjakkan diri kita kepada zuhud yang tertinggi, permulaan macam ni tuan, mesti kena ada kesedaran ni dalam hati kita. Jadi dia berperang, ini mujahadah. Nanti dia panggil mujahadah puan. Mujahadah kita tahu tu kebaikan, kita tahu benda ni tak elok, tak sepatutnya. Jadi berperang. Yang tak elok tu dah lama dengan kita, tu nafsu. Nafsu dah lama dia bisikkan kita, buatlah macam ni, kau ni cari lah macam ni, kau ni apa, hidup macam ni, nanti kau mati ni macam mana, kau tinggal bla 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 bla. Nafsu. Kadang-kadang kita salahkan setan. Sedangkan nafsu tu lagi besar dari tuan-tuan musuh yang paling rapat paling kita adalah nafsu lah. Setan tu innahu lakum aduwwum mubin dalam surah Yasin. Itu musuh yang nyata ni, mana dia dah jelas-jelas dia memang menghasut benda untuk kita melakukan perkara yang tidak elok. Itu cucuk saja, itu yang luaran, gangguan luaran. Dia bisingkan kita punya pemikiran dan perasaan kita tuan-tuan dan puan. Dia buat satu kebisingan, noise. Dia akan larikan fokus, itu setan. Dan yang besar nafsu tuan-tuan dia melayan, bukan dia kena hanyut. Tetapi bila mana dia cuba untuk keluar daripada kelemasan
hasutan dan juga bunyian yang pujukan syaitan yang membising, yang membingitkan tadi, maka ini adalah permulaan dia untuk nak menuju ke akhirat. Nampak? Jadi orang yang dia bertukar matlamat duniawi, asalnya dunia, tapi bila mana ada kesedaran tentang ukhrawi dan dia cuba untuk ubah dah, bukan dia berhenti kerja, tak, dia bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua apa dia buat, dia cuba untuk kaitkan dengan kecenderungan ke arah akhirat lagi. Ini permulaan, starting point. Seorang nak mula menyebarkan benih atau menyamai benih zuhud dalam hatinya. Jadi mudah-mudahan kita dah ada pada poin ni, ataupun kita dah lebih pada tu lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, jelas ya. Ni pangkat yang paling bawah sekali kata dia. Ni pangkat yang tinggi sikit tuan. Zuhud yang tinggi sikit. Hatinya mula liar. Hatinya liar daripada dunia. Maksud liar tu apa? Liar ni lawan bagi jinak. Kita asal kita memang dah jinak dengan dunia dah tuan. Walaupun kita ni tak senang. Petanda kita ni jinak dengan dunia. Saya tanya soalan ni, tuan-tuan hampan jawab soalan ni. Kalau katakanlah kita mati besok, sedia tak? Dah bersedia ke belum? Belum. Hei, tak tahu Ustaz dan Tuhan lah. Rasa tak bersedia kot. Nah, kalau sekiranya kita belum bersedia, itu petanda hati kita sebenarnya dah jinak dengan dunia. Dia takut nak berpisah. Nak pula kalau kita memikirkan nanti aku mati macam mana ni, hutang lagi ni. Kata belakang ni, aduh kucing, ayam, mitik, duit kan. ASP tabung haji. Apa lagi? Omeh. Rumah, apa lagi, kereta lagi. Aduh, banyak benda ni, banyak benda fikir ni. Maka tak bersedia untuk mati. Itu petanda hati kita dah jinak dengan dunia. Bila hati kita jinak dengan dunia, maka hati kita liar dengan akhirat. Bila saat kita mula tukar kejinakan dengan akhirat, maka dia akan mula dia daripada skala 10 tu dia akan berkurang lah, mungkin kurang kepada 7, 8. Dan dia dunia akhirat kan, dunia sekarang ni dia dah lebih lagi. Akhirat sebelah kini, sebelah kanan, dunia sebelah kiri katakanlah. Cenderung mana? Dia punya meter tu sebelah dunia. Jadi normal kita nak zuhud ni tuan-tuan dan puan, dia dah mula sampai masa dia akan di tengah-tengah. Faham tak? Tengah tu hati tu dia dah akhirat dia suka, dunia pun dia suka. Tapi bila mana dia masuk pangkat yang kedua tu, dia dah lebih pada 5 dah. Kecenderungan walaupun 6, 1 yang lebih kan. Dia punya border tu 5 lah. Ada momen dia dah cenderung ke arah akhirat lebih daripada dunia, itu pangkat yang tinggi sikit daripada starting point tadi. Nampak? Itu gambaran dia. Kalau kita buat analogi ataupun contoh meter kan. Ini dunia, ini dunia, ini akhirat. Okey. Yang tadi mula-mula 01, starting point 1. Kosong tu langsung. Tak ada langsung akhirat lah. Dunia memang penuh. Kan memang penuh. Tapi meter tu bila dah naik sikit atau permulaan dia, kalau dah lebih pada tengah, setengah, kecenderungan tu ke arah akhirat, maka dia berada pada tahap ataupun pangkat zuhud yang kedua. Kerana apa? Mengetahui bahawa tiada harus menghimpunkan dunia dan akhirat. Dia tak boleh tengah-tengah. Petah lagi lah kalau berat sebelah dunia semata-mata. Kalau dia balance antara tengah-tengah ni pun juga akan menyukarkan dia nanti nak berpisah dengan dunia. Sudah selesa dengan dunia? Pernah tak tuan-tuan dan puan terdengar ataupun terbaca ataupun terlihat satu kajian, dipanggil kajian katak robui? Saya tak tahulah apa nama kajian tu, tapi kajian tu dia menggunakan katak monggo. Katak ni dia letak dalam periuk. Katak dia letak dalam periuk. Kemudian dia buat apa? Dia letak dalam periuk, mestilah nak robui. Letaklah di atas api. Katak tu memang dah selesa dalam air tu, diletak dalam periuk. Jadi apa yang berlaku? Sewaktu dipanaskan api ni kan, bila dah dinyalakan, dia semakin suhu tu bila kita letak air dekat atas api, dia kan naik kan. Dia akan mendidih, air akan mendidih dan dia akan menggolak. Lama-kelamaan dia akan naik suhu lah tu, sampailah saat suhu yang paling kuat sekali. Jadi apa berlaku tuan-tuan dan puan? Dia buat dua kajian. Satu periuk, dia letakkan katak dulu. Satu lagi periuk yang dipanaskan air dulu. Jadi mula-mula dia panaskan air dulu.
Nyalakan api, dididihkan. Bila dididihkan, dia ambil seekor katak tadi, dia masukkan dalam air tu. Apa jadi dekat katak tu? Katak melompat keluar balik. Katak tu melompat keluar balik. Sebab panas kan? Itu tak sebab menggelegak lah. Tak mati, itu air tak adalah panas sangat. Dia masuk situ, dia melompat balik. Lepas tu dia buat yang kedua. Yang kedua ni, dia letak katak tu dulu. Air ketika tu masih sejuk lagi, dia letak katak tu dalam tu. Lepas tu kemudian dia nyalakan api slow-slow. Api tu perlahan-lahan je, bukan terlalu tu. Bila dah nyalakan api, walaupun secara perlahan-lahan, lama kelamaan air tu semakin panas dan mendidih. Dan tahu apa berlaku pada katak tadi? Adakah dia akan melompat keluar? Tak. Dia tak melompat keluar. Sebab apa? Dia selesa. Walaupun panas, dia tetap dia bertahan kat situ. Sebab apa? Dah selesa dalam air tu. Hinggalah pada akhirnya bila air menggolagak pun dia pilih tak nak keluar. Sebab dia selesa lagi. Sayang nak pisah dengan air ini. Dan apa jadi akhirnya? Wal manfush. Inna lillah. Cuba tengok balik kajian tu. Biasa saya dengar lah tuan-tuan ya. Janganlah kita pergi buat kajian tu pula menyeksa binatang kan. Nanti nak tahu ni bila mana kejadian, kenapa binatang pula dia buat kajian tu. Dia nak kaji psikologi binatang dan mana psikologi ni juga terdapat pada manusia. Manusia kan ada juga animal behavior tu tetap ada pada kita. Lepas tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala membawa perumpamaan seperti kora kan? Binatang berkaki 4, ulaika kal an'am, seperti binatang belaan berkaki 4. Dia ibaratkan manusia ni macam binatang. Perumpamaan digunakan. Sebab apa ni lah? Sebab haiwan kan ada nafsu dan kita manusia pun ada nafsu. Maka nafsu sifat dia macam tu. Bila terlampau selesa, dia tak nak. Dia stagnan lah. Mana kata dia tak nak berkembang. Dia tak cuba tu nak keluar daripada zon selesa tu. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seandainya kita dah selesa dengan dunia ni. Bayangkan di saat kita berpisah dengan dunia ni, macam mana keadaannya? Sanggup tak kita? Sebab tu zuhud, dia cuba mengeluarkan kita daripada zon selesa kepada zon yang lebih selesa. Kan? Boleh perlu ya? Kita dah selesa dah, tapi ada satu zon yang lagi selesa lagi. Dan kalau kita tak keluar, sangat berbahaya. Matilah kita, mati katak. Seperti katak mati dalam puyuh tadi ya. Okey. Maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Bila dah cenderungnya ke arah kecenderungan itu dah lebih kepada akhirat berbanding dengan dunia, maka apa kesan dia? Ni orang yang dah pada level yang pangkat zuhud yang kedua, dia senanglah nak tinggalkan dunia kerana mengetahui bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih utama bagi kamu. Khairul laka minal ula. Itu lebih baik. Jadi seperti mana, apa yang kamu kena contoh dia punya tindakan ataupun perbuatan dia lah. Bila dah sampai kepada tahap zuhud yang kedua ni, seperti murah hati mereka yang membeli permata yang indah dengan RM1. Ini contoh ni tuan-tuan dan puan-puan. Nilai RM1 ni bukan pada tahun 2026 ya. Yang menterjemahkan kitab Penawar Bagi Hati ni asal judulnya Al-Arba'in fi Usuluddin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Karya Imam Al-Ghazali di belakang sekali dalam bekas kitab tu. Al-Arba'in kitab tu dia membahaskan ataupun dia menjelaskan tentang Usuluddin, umbi agama. Di belakang tu dia masukkan tentang ini penyucian hati, tazkiyatun nafs, sebenarnya ilmu tasawuf. Jadi kalau menurut zaman dikarang ataupun diterjemahkan karya tersebut, dinyatakan dalam kitab Penawar Bagi Hati itu pada tahun 1378 Hijriah. Sekarang 1447. Jadi lebih kurang 60 tahun lah lebih kurang. Bagi kita kira balik kan. Jadi mana kata tahun 1960-an Kalau 60 tahun 60 tahun kita kan 2026 lebih kurang macam tu lah saya kira tadi tahun banyak. Lebih kurang tahun 60-an 20-an ke 60-an 60-an tahun 60-an. Siapa sini yang lahir tahun 60-an ataupun dia dah ada lah zaman 60-an? Sebab aku dah ada kan. Berapa nilai RM1?
kalau kita compare pada hari ini, bandingkan RM1 tu ke sekarang ni, berapa nilai RM100 ke RM1,000? Waktu tu RM1 tu besar kan, besar. Kita hari ni RM1 kecil ya. Dia inflasi, dia kata inflasi, meningkat. RM1 waktu tu 60-an. Itu zaman 80-an kan, 70-an nasi lemak apa? 10 sen 15 sen dah dapat. 10 sen 15 sen dah dapat dah. 15 sen lah. Hari ni nasi lemak tak dapat. RM1 pun belum tentu lagi. RM3 lebih sekali telur kan, RM1.5. Berkali ganda tu, 10 kali ganda lah katakan lah. Ini kata RM10 lah, tapi RM10 itu zaman 70-an, 60-an lagi lah harga kan. Besar RM1, je besar juga lah sikit. Tapi Rabi nak pinjam berapa? Sudin nak kahwin tu, berapa nak pinjam? Berapa ringgit nak pinjam? 20 sen lah. 50 sen kan? 50 sen dia dapat 50 sen lah. Mungkin besar lah. Jadi mana kata nilai itu besar pada zaman ni lah. Kalau hari ni kita letakkanlah permata yang berharga RM100, apa permata RM1 ni, kalau permata Zabrut mahal nilai hari ni mungkin pada waktu tu Omeh pun berapa waktu tu mampu RM1 tak tahu ya. Omeh pada tahun 60-an tu, cuba main Omeh tahu. Tu nilai dia rendah. Mana kata itu nilai. Jadi dia beli dengan harga RM1. Kenapa dia sanggup beli permata yang indah dengan harga RM1 sekalipun dia kasih wang RM1 tu? Berapa? Sebab dia tahu nilai. Kalau hari ini dia punya contoh tuan-tuan dan puan, orang yang beli emas. Pada waktu tu tuan-tuan dan puan, emas ni tak murah lagi kan. Hari ini 1 gram berapa? Dan PRT lebih 500. 600 1 gram. Compare pada tahun kalau katakanlah tahun 60-an. Jadi orang yang melihat kepada dia sama ada dia tak ada perasaan pun kepada emas, tapi dia lebih lagi pada duit. Tapi seandainya dia tahu nilai emas kan, dan dia tak sayang dah duit itu, RM1 tu tak apalah. Tapi dia tak tahu waktu tu. Lepas 40 tahun kemudian boleh tahu. Rupanya nilai duit semakin menurun, nilai permata ataupun emas tu, barang-barang perhiasan tu semakin meningkat, terutamanya emas lah. Jadi dia tidak, maksud dia tak melihat pada waktu sekarang ni. Dia tak nampak kenaikan nilai itu pada waktu ni. Tapi kenaikan itu akan berlaku pada masa yang akan datang, dan dia yakin pasti akan naik. Maka bila dia yakin nilai itu akan berganda pada masa yang akan datang, dia sayang lagi tak RM1 tadi. Kalau kita katakanlah waktu tu Omeh baru RM20 dah baru, contohlah RM20 rasa kan zaman 90-an. 60-an tak silap mampu, RM30 tak silap 1 gram. Mana minat Omeh, tak tahu minat Omeh. Mas apa ni, gold collector tak ada. Gold ataupun gold lover tak ada. Bodoh RM30 tak silap saya lah. Orang beritahu satu rumah pun apa ni, kocik-kocik lagi. Omeh murah macam tu, 1 gram RM30 je. 90-an tuan-tuan dan perempuan. Berapa tahun tu? 20 tahun kan. Ni meningkat naik kepada. Jadi pada waktu tu orang tak ramai pun, walaupun emas harga RM30, tak ramai yang beli. Sebab apa? Lebih sayangkan wang RM1 lagi daripada emas, nak ambil emas. Tapi orang yang bijak tuan-tuan dan puan, dia melihat nilai tu meningkat pada masa yang akan datang. Demikian juga lah orang yang zuhud ni. Dia nak bagi bandingan zuhud ni. Dia nampak tak sekarang ni nilai akhirat? Tak nampak. Siapa nampak? Buat amalan satu, baca Quran berganda 10. Nampak tak? Nampak tak? Mana? Ada tak? Ada tak dalam bank account tu bertambah ke? Bertambah dia punya apa? Nilai tu. Simpanan kita bila kita baca Quran ke, kita beramal dalam salat jemaah ke, cikgu satu sedekah abangku, tiba-tiba beranak pula duit KSB bila kita sedekah. Ada? Tak nampak kan? Tak nampak. Dengan mata kasar tidak kita nampak tuan-tuan, tapi orang yang zuhud dia nampak dengan mata hati. Macam tadilah, dia nampak akan datang, ini Messi akan naik. Semasuklah orang yang paling kaya dalam dunia ni tuan-tuan dan puan, Warren. Kenal tak? Warren Buffett. Bukan Warren Buffett, Warren Buffett. Seorang pelabur yang terkaya dalam dunia ni, termasuk daripada yang terkaya dalam dunia. Dia bermula dengan, dia bukan bermula dengan kaya terus, tak ya, dia nampak nilai
nilai pada suatu syarikat saham tu, dia meningkat apa dia punya jauh. Jadi dia pada orang kata apa, pandangan ke depan. Ni bukan kasyaf, tidak, tapi kind of kasyaf juga lah, jenis kasyaf akhirat nama dia. Dia tak nampak, ada orang tak nampak pun akhirat, tapi dia nampak. Dan itu kata dia, pangkat yang kedua ni pun adalah zuhud yang lebih rendah, compare satu lagi pangkat yang lagi tinggi daripada yang kedua ni. Kalau pangkat pertama, permulaan, starting point zuhud. Okey, bila dah mula pangkat pertama, bila dah satu, katakanlah satu skala 1-10 kan, dunia belah kanan, dunia belah kiri, akhirat belah kanan kan. Nah, bila dia dah naik meter tu satu tu permulaan, lebih daripada 5 cenderung dah kepada akhirat ke dia, itu pangkat kedua. Ni pangkat yang paling tinggi lagi. Yang ketiga kata dia, hatinya tiada cenderung kepada dunia dan tiada liar daripadanya. Oh, yang ni dia dah sampai ke zuhud. Tapi walaupun dah sampai kepada zuhud yang penuh, hati dia terhadap dunia tu tak liar juga. Nampak tak? Kalau pangkat kedua tu, hati dia dah cuba liar daripada dunia. Pertama lagi-lagi lah pula hati. Kalau yang pertama, hati dia masih lagi liar kepada akhirat, jinak kepada dunia. Kalau yang kedua ni, dia dah mula dah mulalah hati tu lebih lagi jinak kepada akhirat, tapi masih lagi ada kejinakan dengan dunia. Nah, dan kadang-kadang dia liar kepada dunia terus. Bila dia tak gomar, tak suka, nampak dunia ni melalaikan dunia, dia nampak dunia lalai semua. Boleh follow? Nah, kalau peringkat yang tertinggi ni dikata dah tak ada rasa dah. Tak cenderung kepada dunia dan tiada liar daripadanya. Dia dah penuh, mana kata kecenderungan itu pada akhirat. Jadi bila cenderung hati kepada akhirat, tak cenderung pada dunia. Tapi pada masa yang sama, dia tidak liar, cenderung pada dunia pun tidak, liar pun tidak. Macam mana tu tuan-tuan dan puan? Bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya di sisinya. Dan harta benda itu di sisinya seperti air dan perbendaharaan Allah Ta'ala seperti laut. Di dunia lalu pada tangan. Ni ungkapan tu cikgu ya. Dunia hanya lalu pada tangan sahaja. Jadi dia tak rasa ponci pada dunia, dia tak rasa sangkut, terikat ataupun melekat pada dunia. Jadi mudah kata tuan-tuan dan puan, dunia pada tangan bukan pada hati. Boleh follow? Dunia lalu saja pada tangan, langsung tak masuk ke hati. Kalau orang yang tak ada pangkat zuhud, dunia terus masuk dalam hati. Boleh? Dia tengok dunia, dia terus masuk dalam hati. Maka dia akan mengundang sifat-sifat mazmumah yang lain. Hasad dengki, tamak, ya, iri hati, takabur, ujub, sum'ah, riya, hubbu dunia. Apa dunia dia dah menempat dalam hati. Maka orang zuhud ni tuan-tuan dan puan, dunia dah dikeluarkan sepenuhnya daripada hati. Yang tinggal dalam hati ni adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, Allah wa Rasul. Dunia dia bekerja tak? Bekerja, silakan bekerja. Usaha, silakan usaha. Dia tak berhenti bekerja tuan-tuan dan puan, tetapi dunia yang diusahakan itu hanyalah pada tangan untuk diuruskan. Faham tu? Jelas tuan-tuan dan puan? Nak clear? Itu zuhud yang sempurna, zuhud yang tertinggi. Jadi dalam hati dia tu dalam keadaan dia dah cenderung pada akhirat, dia tak mentohmah dunia, dia tak mencaci maki dunia. Dunia ada, tak ada, sama je. Boleh? Petanda tuan-tuan dan puan, cuba tengok sekarang ni kita ada duit, hujung bulan masuk gaji, seronok kan? Tak serabut, betul? Bila cuba gaji habis tengah bulan, apa rasa tuan-tuan dan puan? Bila kita terfikir makan minum, terfikir minyak tengah naik kan? Nak isi minyak lagi, lepas tu budi pula dikurangkan, fikirkan semua tentang permasalahan duniawi tuan-tuan dan puan. Serabut tak? Kalau serabut, itu petanda dunia masih ada lagi dalam hati kita. Itu mungkin zuhud, tapi zuhud pada pertengahan. Dia zuhud yang sempurna ni, langit untuh lah. Banjir lah.
Buat lagi, naiklah, turunlah. Hati tu dia tak dia tak kelam kabut, dia tak rasa dah lagi dah nak risau kau, tak ada. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan dalam Al-Quran ni. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tak ada ketakutan dan tak ada kebimbangan. Sikit pun tak ada, tuan. Takut susah, takut tak makan, takut nanti tak cukup, takut nanti dah meninggal. Macam mana anak-anak, takut itu, takut ini, takut macam mana nak bayar bulan depannya. Takut sebab apa? Ada dunia masih melekat dalam hati, walaupun kita dah cenderung pada akhirat, atau mungkin zuhud pada tahap yang kedua. Yang tertinggi ni tuan-tuan dan puan dimiliki oleh para awliya illah dan juga para nabi wasiddiqin, golongan-golongan yang mengikut jalan Nabi dan Rasul. Sebab tu ya, Nabi SAW sendiri pun kalau kita lihat pada diri baginda SAW pun sampai tahap bukan lagi minta kekayaan hidup, Allahumma ahina miskinan wa amitna miskinan, mengajak umat, bukannya suruh umat jadi miskin, tidak, tapi ini hati kita biar miskin dengan makhluk, ya. Jangan miskin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh follow? Hati kita jangan miskin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar miskin dengan makhluk. Maknanya kita tak meminta-minta pun pada makhluk, tapi yang kita minta pada Allah yang Maha Kaya. Okey, atau zuhud di saat hati tidak berhajat dan tak berkehendak lagi daripada makhluk. Hanya dia berhajat dan berkehendak dan berharap sepenuhnya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah zuhud. Tak lagi dah hati itu dengan dunia, tak heran dah dengan makhluk. Makhluk sebagai asbab saja, lalu saja. Dia yakin Tuhan yang menentukan segala-galanya. Apalah sangat dunia ni tuan-tuan dan puan, kalau di sisi Allah Ta'ala. Kita kira ukur dunia ni pada logik akal kita. Kita tak guna logik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita sentiasa risau, walaupun kita tahu Allah Ta'ala Maha Kaya. Kaya Allah Ta'ala tu, hutang banyak mana sekalipun kita tuan-tuan dan puan, macam ni dia buat tu, selesai hutang tu. Macam ni hutang kita banyak kan, balik yang tu ya, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia punya masalahnya bukan pada kekuasaan Allah Ta'ala, pada keraguan hati kita terhadap kuasa dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah Ta'ala kaya, tapi dan konon bekerja, itu ragu-ragu. Ya, bekerja lah. Hati kita macam mana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dah banyak jalan kita cari, buat macam-macam kita buat kan? Tak juga. Apa sebenarnya? Di mana kena perbetulkan tuan-tuan dan puan. Dan kadang-kadang kita buat tu bilang benda yang sama. Tak juga berjaya kan? Bahkan kadang-kadang kena tipu pula. Ni tak kata orang lain tuan-tuan dan puan, kena scam manjang kan? Ternyata kita nak apa ni kan, tapi yang datang scam. Menawarkan pelaporan ni, perniagaan ni, pulang repeat balik pattern yang sama. Sebenarnya di mana kita kena betulkan terlebih dahulu tuan-tuan dan puan? Di sini. Dengan di sini. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kaya. Itu dulu yang kita kena orang tuan-tuan dan puan. Kita selalu utamakan usaha dulu. Kena buatlah usaha dulu. Tapi macam mana pemikiran kita? Macam mana keyakinan kita, tanggapan kita terhadap Allah? Kalau kita anggap bersyarat, Allah tu bersyarat kita kerja kena bagi dulu, itu silap kosa tuan-tuan dan puan, dan itulah kita akan dapat. Dan memang selalu kita akan dikecewakan dan digagalkan. Sebab kita tak letakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita letak Allah Subhanahu wa ta'ala dulu, kan rezeki ada dua. Rezeki yang kita sangkakan tu kita bekerja, bajet setiap bulan dapat banyak sekian. Ada satu lagi rezeki yang dikatakan rezeki yang tak ada sangka-sangka. Min haitsu, kan doa dalam doa salat duha kita baca tu kan, warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Allah rezekikan aku akan rezeki yang aku sangkakan. Jadi melalui pekerjaan kita lah kita buat. Satu hari kita dapat RM10. Itu kita sangkakan. Kadang-kadang ada tak disangkakan, tiba-tiba kan datang orang kan belanja makan, contoh kan, singgah dekat kedai, biasa kita bayar, tiba-tiba orang bayarkan. Itu tak disangka-sangka. Betul? Satu contoh. Jadi orang yang zuhud ni tuan-tuan, orang tak ada ketakutan lagi lah.
Bila dah tak ada kecenderungan daripada dunia, hati nak kata liar tidak, nak kata jinak pun tidak. Ada ke tak ada? Okey. Okey bukan maksud dia kata risau ataupun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tidak. Itu gambaran tentang kesusahan. Dia ni, dia hati dia senang walaupun dalam keadaan susah. Cukup. Itu cukup. Okey. Nah, maka hatinya tidak berpaling kepadanya, berpaling daripada dunia kerana gemar ataupun kerana liar. Tak. Jadi kalau dia pergi pun ambil benda dunia, pun dia terima tuan-tuan dan atas dasar amanah. Bukan hak diri dia sepenuhnya, agihkan kepada yang layak. Dan zuhud ini lebih sempurna dan lebih tinggi daripada yang kedua. Kerana apa? Yang dibenci. Kerana yang benci pada sesuatu, ia berbimbang dengannya, semacam dengan yang mengasihi. Kalau kita bencikan seseorang, tuan-tuan dan perempuan, sanggup tak kita nak jumpa dia? Pergi beraya rumah, sanggup tak nak pergi beraya rumah? Ini kalau terjumpa dekat mana-mana majlis rumah terbuka kan, zaman raya kau berjumpa dengan orang yang paling kita tak nak jumpa, orang kita benci, apa kita rasa? Senyum lah. Kan? Tapi hati macam mana? Hati macam mana? Kalau ada pilihan kita nak jumpa tak? Kan? Dia akan risau. Aduh, kenapa lah jumpa dengan dia lagi ni? Sebab apa tak kita berbimbang? Sebab kita ada perasaan benci yang sangat. Benci yang sangat, kita akan risau. Dia ni datang tak datang ni? Risau. Serabut kepala boleh jadi migraine dalam otak tu. Balik rumah jadi drain. Kan? Dia kenapa? Punca jumpa dengan orang yang kita tak suka. Pernah alami situasi tu? Tak pernah. Kan? Semacam dengan yang mengasihinya. Sama jugalah. Mana kata kalau ada seseorang itu kita sangat suka atau kita sangat benci, dia akan memberi kesan pada perasaan kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia jadi bimbang lah. Bimbang. Benci sesuatu semacam sama juga kasih. Kalau lah dia akan berbimbang dengan, sama juga lah kalau orang kita sayang, kita hantar anak kita pergi mana tuan Gurun Gago kan, risau tak? Risau. Sebab apa? Kita sayang. Hati akan menjadi risau kerana kita sangat kasih dan sayang. Mana kata ada ikatan, tuan-tuan dan puan. Tadi dengan kebencian, ini dengan kasih sayang. Kedua-duanya akan membuat kita berbimbang, risau. Sama juga lah kalau orang terlampau benci pada dunia, adakah dia akan tenang dalam dunia ni? Celik pagi tuan-tuan dan puan, dunia. Mana dah lagi? Dah kenapa nak membenci kalau ada pilihan yang lebih baik lagi daripada membenci? Kita tak ada rasa apa-apa. Diterima. Dunia lah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak persalahkan dunia? Kita tak perlu nak blame. Jadi orang zuhud ni, tuan-tuan dan puan, yang betul-betul sempurna, dia tak blame dunia. Ya, dia tak blame dunia. Patah lagi lah nak blame orang lain, termasuklah diri dia sendiri. Tak. Ni. Lepas tu dia panggil sifat mahmudah. Sihat tak orang macam ni? Kalau kita tak pakai sifat ni, sihat tak? Seria tak? Awet muda, spoil. Ya kan? Pergi mana-mana tenang tak je, tenang kan? Tak ada yang spoil. Okey je. Ada pun dia tak risau. Tak ada pun, pergilah cari rezeki Allah Ta'ala tuntut. Itu yang Nabi kata, lau annakum tatawakkalu ala Allah. Ini nanti bab kemudian sampai lagi. Tu dah dia akan sampai ke situ juga. Itu sebab mahmudah. Dia mahmudah ni couple dia dah apa set couple of set apa benda. Set tu. Mana bila dah ada satu mahmudah, yang lain tu sana. Lau annakum tatawakkalu ala Allah haqqa tawakkulih. Seandainya kamu benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang zuhud bila dah tak ada keinginan pada dunia, berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Saat itu tuan-tuan dan puan, kita keluar pergi bekerja dengan hati bergantung penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, lalu ziktum kama turzaqut tayr. Dan saya kamu akan direzekikan. Bukan kamu yang mencari rezeki. Bukan kamu mencari
tapi kamu direzekikan. Kamu bekerja sahaja, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang akan bagi pada kamu. Kama turzaqut tayr, kata Nabi, perumpamaan seperti mana burung pagi-pagi dia terbang. Burung ada SPM tak? Burung ada degree tak? Burung ada kelulusan ada PhD tak? Burung apa yang ada pada burung? Allah bagi apa? Kemahiran seperti mana diberikan kepada kita. Kemahiran untuk bercakap, kemahiran untuk berjalan, kemahiran untuk berfikir, kemahiran untuk berusaha. Burung ada 2 sayap sahaja, tanpa ada kelulusan apa-apa pun, tak ada pun lesen perniagaan pun tak ada. Tak ada ya. Berdaftar dengan LSDN pun tak. Kan? SSM pun tak ada kan? Terbang keluar. Bagi dia keluar tempolok kosong, balik penuh dengan tempolok. Bagi keluar tardu khimasa, kompis pagi-pagi kompis, dah bagi makan anak, bagi dia keluar dari keadaan kempis, balik dalam keadaan penuh kantung makanan. Tempolok kata tardu khimasa, tardu mana apa tardu khimasa wa talu bil qamah. Batu orang yang dalam perjuangan menyucikan hati ni tuan-tuan dan puan sampai tahap inilah dia akan alami. Sama juga lah tuan-tuan dan puan pun dah alami ke belum? Belum. Kalau belum, mudah-mudahan kita sampai pada tahap tu. Allahumma amin ya rabbal amin. Jadi setiap pagi latih hati kita supaya hati penuh dengan Allah. Tu ya. Dia automatically di saat kita keluarkan dunia daripada hati kita dan kita gantikan isi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tempat apa tuan-tuan dan puan? Hati tempat merasa. Kita bukan sekadar sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, tapi merasa Allah segala-galanya. Allah lah yang memberikan aku hidup, Allah lah yang memberikan aku nafas, Allah lah yang menggerakkan aku, Allah lah yang berikan aku di pendengaran, penglihatan, Allah lah yang beri segala-galanya, yang menguruskan kehidupanku, dan dia jugalah yang berikan rezeki pada kita. Itu dirasa, bukan pada fikiran dan sebutan sahaja. Baru akan keluar dunia. Tipulah dunia dan cuba untuk nak memesonkan kita. Ni aku itu, aku ini, aku berbuat itu, aku berbuat ini. Di saat kita gagal, kita akan sakit dan kecewa. Ini zuhud. Okey. Nah, kerana inilah katanya tatkala beberapa orang lelaki di sisi Rabi'atul Adawiyah mencelakakan dunia. Rabi'atul Adawiyah ni adalah seorang wali perempuan ya. Wali ada juga orang perempuan mampu. Jadi orang perempuan, mak boleh jadi wali juga ya. Bukan ayah saja boleh jadi wali. Ayah kalau jadi wali kan ada anak perempuan kan. Itu wali nikah cikgu ya. Cikgu banyak kali jadi wali tu rasa. Lagi ramai anak perempuan lagi. Lagi berkali-kali lah jadi wali kan. Mak pun boleh jadi wali, tapi bukan wali nikah lah. Ini wali kekasih Allah. Yang wali kekasih Allah. Salah satu wali kekasih Allah ini, kalau tuan-tuan tengok punya kisah sangat memberi inspirasi ya. Kecenderungan hati itu terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia asalnya hamba. Ada dulu, satu ketika dulu, tak silap saya, ada dia orang buat movie kot, penceritaan kisah tentang Rabi'atul Adawiyah ni. Dah tak jumpa dah. Nanti saya mencari balik ada ke tidak. Rasanya ada kot. Cuba tuan-tuan check lah, search kan kat video dekat apa kau video mana, dalam TikTok mungkin kat YouTube kau kan, dia check Rabi'atul Adawiyah. Jadi ada satu ketika beberapa orang lelaki dia mencelakakan dunia, dan Rabi'atul Adawiyah dia dengar. Bila dia dengar, apa dia kata? Dia berkata bagi mereka, jika tiada cemamnya hati kamu, nescaya kamu tiada mencelakakannya. Kawan ni dia nak kritik dunia lah, nak blame dunia kan, ini semua dunia celakalah dunia, apa yang ni dunia. Lalu kena soalan benar-benar kata, kalau benar-benar hati kau bersih, kalau benar-benar hati kau tak kotor, suci, dan saya kau tak akan keluarkan perkataan penghinaan ataupun perkataan
pencelaan terhadap dunia, kerana dunia juga adalah sebahagian daripada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian kata dia. Ini zuhud yang sebenarnya. Dia tidak mencelakan dunia, tapi dia ambil dunia sebagai keperluannya sahaja. Keperluan dia, keperluan anak bini dia, hati dia terikat dengan Allah dan Rasul. Itu akhirat lebih spesifik lah. Jadi kalau terikat dengan akhirat benar apa ada akhirat pertemuan Allah Ta'ala lah. Pertemuan Allah Ta'ala kan. Ada apa dalam syurga? Akhirat ada apa? Akhirat ada syurga. Syurga ada apa? Tuan-tuan paling besar Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat syurga yang lain tu nipis je, murah, tak ada apa-apa pun. Yang paling berharga sekali adalah pertemuan Allah dan Rasul. Itulah yang paling berharga sekali. Kalau itu kita letakkan tuan-tuan dan puan, ya, barulah rasa terpanggil, kan? Barulah tak ada rasa nak menghina lagi dunia, kerana dunia adalah tempat kita bercucuk tanam. Kau pun kita, kenapa kita nak marah kebun kita? Pergi marahlah kebun kan, bakar kebun tu. Tak perlu. Usahakan. Di dunia ni lah peluang kita nak berusaha. Okey. Ni sikit cerita ni. Orang dah sampai tahap zuhud ni, macam mana keadaan gambaran ni tuan-tuan dan puan. Dibawa kepada Siti Aisyah. Ini Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anhumah habis itu ya, radhiyallahu anha, betul terlebih betul dari ejaan yang kita Rumi tu, radhiyallahu anha. Kalau huma dua orang, anha satu. Dibawa kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham. Berapa? 100,000 dirham. Kalau satu dirham ini berapa ringgit? 40, 60. Satu dirham tak mahal kan? Dia orang Perak kan? Satu dirham berapa? Katalah satu dirham RM10 katalah. Berapa satu dirham tuan-tuan dan puan? Dalam yang tengok TikTok ni ada tak? Minta satu dirham berapa? Ini 100,000 dirham. Mungkinlah memang tu kalau kita kata letak RM10 satu dirham, jadi RM1. Itu kalau RM10. Ya? Berapa satu dirham? Apa? RM1.3. Satu dirham. Kalau dirham Emirat lah. Oh, bukan dirham Emirat, itu mata wang. Ini dirham wang Perak. Dulu wang Perak. Kalau Emirat itu coin, macam kita shilling. Itu dirham apa? Ini wang dirham, tengok dekat harga emas. Dirham. Kalau dinar itu wang emas. Memang daripada emas lah. Kalau dirham, dirham wang Perak. Perak mana RM1. Nak buat cincin tu pun berpuluh ringgit kan. Dulu lah, itu zaman masa belajar kepada Rasulullah dulu kan. Dia orang suka main cincin kan, pemata. Satu cincin Perak tu pun kocik je cincin Perak tu. Itu pun dah RM30 juga lah zaman tu. Kita katakan hadah ni buat RM12. Satu dirham RM12. Lebih kurang kan. Ini 1 juta, 1.2 juta. 1.2 juta dibawa pergi, diberikan kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. 1.2 juta. Apa berlaku, apa jadi kalau kita dapat 1.2 juta hari ni tuan? Apa kita nak buat? Baru ni heboh orang pada seorang influencer lah, bukan seorang artis kan. Apa ni, dijemput orang tanya. Mungkin tuan-tuan pada terbaca lah, orang tanya kalau dapat 2,000 tu nak buat apa. Dia kata dia nak beli kereta 150,000. Ramai lah dia hantam dia kan. Ada apa tak, point ni tuan-tuan nak cerita bukan dia saja, kita pun sama. Kita kadang mengatakan orang kan, dapat 2,000 kata susah. Dia mula dia penampilan tu dia mengatakan dia ni susah. Betul, kawan tu tadi influencer tu tanya lah, kalau dapat 2,000 nak buat apa? Dia kata lah nak beli kereta, harga kereta 150,000. Sebab apa? Sebab dia perlukan kereta, nak buat nak ramai. Ini tadi tu pergi hantam tuan-tuan. Kata susah nak beli kereta lah, kan macam-macam. Tinggi kalau dapat kat kita, sama tak agak-agak agam tu? Sama je. Sama je kebiasaan manusia. Jangan sembang lah, tuan-tuan belum dapat boleh sembang macam-macam. Itu nasib dia jujur lah. Kan? Kalau kita ni dapat 2,000,
Jangan kereta kan. So satu saat apa habis dunia nak pergi melancong, contoh. Okey. Jadi apa berlaku? Maka ia tiada liar daripadanya. Sebab dia relax. Kalau kita dah kabut kan, orang nak bagi 1 juta ni, buat apa? Mula-mula rasa apa? Excited tu. Dah mula dah fikir dah. Betul tak? Plan dah, macam plan dah keluar dah. Masuklah semua sekali. Umrah lah, haji lah, melancong lah, kereta lah, rumah lah, hutang, semua masukkan dalam tu kan. Untuk siapa? Kita. Tapi lihat ya, ini orang yang ada sifat zuhud. Apa berlaku? Tadi dia tak liar. Pertama dia tak liar, relax. Yang kedua, ia membahagi-bahagikan semua itu, dan tiada satu pun yang tinggal di sisinya. Dia bagi tuan-tuan dan perempuan. Dia bukan ambil itu diri dia. Orang bagi 1.2 juta, 1,000 dirham, dia bagi. Dia agih-agihkan kepada golongan yang layak. Dia mengagihkan, bukan kepada anak beranak. Golongan yang susah, siapa susah? Bagi. Langsung sampaikan. Bila dah habis, tak ada langsung, tak tinggal 1 sen pun pada tangan beliau. Apa kata khadamnya? Jika engkau belikan dengan 1 dirham daging yang engkau berbuka puasa dengannya, kan boleh. Apalah salahnya kalau Cik Puan tinggalkanlah 1 dirham. 1 dirham tu kalau boleh, kalau tinggalkan 1 dirham buat beli daging pun okey kan. Dia baru cakap masa dah habis. Masa dah habis tu khadam bagi Saudara Aisyah baru bagi tahu, baru bagi tahulah kat dia, kalau lah Cik Puan tinggalkan 1 dirham, nanti kita beli daging, nanti dapatlah buka puasa, kata dia kan. Melambut. Apa jawab dia? Kalau kau bagi tahu dekat aku tadi, aku buatlah. Tapi kenapa kau tak cakap? Kau pun baru cakap, dah habis dah, langsung tak ada apa-apa. Menyesal tak? Dia tak menyesal pun. Dia hanya beritahu je. Kau tak cakap awal-awal. Kalau kau cakap awal-awal, dan simpanlah tu barat kalau cakap awal-awal, aku simpanlah 1 dirham tu, pergilah beli 1 dirham je kot. Langsung tak simpan. Bukan untuk diri dia, tuan-tuan dan puan. Tinggallah untuk diri dia. Cukup. Walaupun memiliki 1.2 juta, kadang-kadang kita rasa masih lagi tak cukup. Betul? Masalah kita bukan pada wang ringgit, tuan-tuan dan puan. Bukan apa yang kita miliki pada hari ini. Tapi masalah dia adalah apa yang kita rasa. Atau orang kaya nak lagi. Serabut kepala otak, dia fikirkan tentang lebaran tu. Lagi bosan periuk, orang kata lagi bosan korak. Sebab apa? Dia hilang satu sifat ni. Saat dia dalam dunia, hati tu dipenuhi dengan ke dunia, dia rasa risau, rasa bimbang, tak cukup. Walaupun diberikan kemewahan dan kekayaan, dia apa kita cari sebenarnya selama ni? Okey, maka inilah pangkat terkaya dan lebih sempurna antara pangkat zuhud. Okey, nah, itu pangkat yang tertinggi sekali. Dan apa sebab seseorang tu dia ada sifat zuhud, tuan-tuan dan puan? Ada 3 sebab. Yang ketiga ni insya-Allah kita akan bincangkan pada bulan hadapan. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, ilaihi marji'u wal ma'ab. Ada soalan? Waalaikumsalam. Beri salam. Ada beri komen terpaksa tadi ya. Ya, ada soalan? Silakan. Kalau ada soalan, sahabat-sahabat di TikTok pun kalau ada soalan silakan tanya, nak tanya soalan Q&A. Kalau tak ada, kita tamatkan. Ada Magu? Tak ada. Better tamatkan. Tak ada ya? Dah habis dah habis dah Tuan Miza Hani. Tuan ke puan ni? Dah habis dah. Kita start tadi maghrib pukul 8 sampai ke 9. Dia dah habis. Ada soalan ke? Tak ada? Tak ada ya? Di malam ni kita bincang tentang pakai zuhud. Tuan-tuan boleh lihat balik, tengok kita punya meter zuhudnya. Panggil meter zuhud. So nak meter zuhud ni untuk ukuran kita cenderung ke arah mana, dunia ke akhirat. Jadi, kalau kita banyak cenderung kepada dunia, hati-hatilah.
hati-hatilah kerana bahannya sangat besar. Penyakit banyak tu lah, risau, bimbang, takut mati terkojut kan. Penyakit hati pun banyak, penyakit badan pun banyak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu penyakit hati ni penyakit zahir luaran kita ni, darah tinggi, ujian manis, dia ada kaitan dengan penyakit hati. Betul dalam tasawuf ni tuan-tuan, dia bukan sekadar menyucikan jiwa, bahkan juga dia menyucikan kita punya fizikal, mental. Kita bincang tentang hati kan, hati tempat roh. Mental kita sehat, fizikal kita pun sehat. Lepas tu ukuran, dia ada ukuran, maka tengoklah kita ni mana satu tuan-tuan dan puan-puan, boleh ukur lah. Seandainya masih lagi banyak duniawi dalam hati kita, maka mudah-mudahan mulakanlah apa ni, zuhud dengan satu point ya? Ingatkan kita tentang hakikat dunia ni sementara sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Dunia sementara, macam lagu tu? Ingat tak? Tak hafal lagu tu? Kau hafal lagu apa? Akhirat selama-lamanya kan? Saya pun tak ingat lagu tu. Kalau lagu lain ingat pula. Lagu tu belum masuk dalam list lagi. Belum masuk dalam list latihan. Okey. Baik, sama-sama membarang. Tengok tak ada apa-apa lagi tuan-tuan. Sekadar tu pertemuan kita pada malam ini. Salah dan silap pastinya ada. Saya mohon ampun dan maaf atas setiap kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Dan sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah pada pertemuan akan datang, yang akan membincangkan tentang sebab kita berzuhud, sebab timbulnya sifat zuhud, dan mudah-mudahan hadirlah sifat tersebut dalam hati kita. Dan sehingga itu kita tangguhkan sesi kita malam ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, anta nuqaddimu wa anta al-mu'akhiru, la ilaha illa anta. Wa inna nas'aluka ma 'allamtanahu faruddahu ilayna 'indi ihtiyajina ilaih. Allahumma ja'alna min ulama'ika al-'abidin al-mukhlisin al-ghurri al-muhaddidin wa haqqi lana amalana ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tanfahimna, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.